Kemput ni. Kemput ni. Tu dah hantu sekonon. Engkau baru jumpa anak Ji, kau mencicit lari macam ni. Apa benda kau ni? Di. Kau salah faham ni, Di. Aku lari bukan sebab takut, Di. Sebab yang kejar kita tu hantu yang kecil, Di. Kalau yang jenis besar-besar macam tu, aku tak lari, Di. Tapi ni yang kecil, Di. Alah, kecil ke besar dia jenis hantu juga kan? Itulah kau tak ada knowledge bab ni, Di. Kalau yang kecil ni, Di, lain. Orang kata yang kecil-kecil ni, bila dia dah suka dekat kita, Di, dia akan ikut kita balik rumah. Nanti kalau dia ingat aku ni bapak dia macam mana, Di? Masalah tu. Tu yang aku lari. Bukan takut sangat pun. Alasan kau ni. Ush. Di, apa hal, Di? Tak tahu lah, kaki boleh macam berat sebelah. Di, kau sandar, Di. Kau sandar, Di. Kau tak ada apa-apa, Di. Engkau je yang paranoid. Engkau yang penakut sendiri, bukan aku, Di. Dah, aku nak mengantuk lah. Tidur dulu. Ni, barang-barang kau dia ambil. Tak boleh, Di. Mahal tu. Pula. Aina, nak keluar dah? Tempat yang kau cakap itu tu, open interview kan? Sebab tu aku decide pergi hari ni. Yelah, open interview. Tapi kau kan baru sampai semalam. Ish, kau ni. Rehat-rehatlah dulu. Tak apalah. Aku bukan penat mana pun. Lagipun, lagi cepat aku dapat kerja, lagi bagus. Tapi kau jangan risau. Aku dapat kerja ke, tak dapat kerja ke, aku tetap kongsi bayar rumah sewa dengan kau, okey? Alah, aku gurau je lah. Takkanlah kau tak dapat kerja lagi, aku nak suruh bayar duit sewa rumah pula. Kau ni, kita kan kawan. Okeylah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Doakan aku tau. Amin. Baik. Assalamualaikum. Hai, Wak. Wak, tunggulah, Wak. Sakit kepala. Berpindah-pindah. Cik, okey tak? Berpindah-pindah kepala saya ni. Kau pergi? Kau jangan ganggu dia. Kau tahu tak kepala dia sakit? Hello. Awak cakap dengan siapa tadi? Awak marah saya, hello saya. Yes? Awak ada nampak apa-apa kat sini? Kalau ada cakap, saya kejap. Tak ada kan? Ada ke? Ada benda kat kaki awak. Saya eloklah kot awak buang cepat-cepat benda ni. Okeylah, saya dah lambat dah. Ada apa pula ni? Betul ke? Ada benda pula dia cakap. Awak? Ada ke? Apa lah macam berat ke kaki ni? Aduh. 3,000? Banyak kan? Maklumlah, ofis saya ni tak ada staff. Saya lah bos, saya lah kuli. Sebab tu lah boleh bagi banyak macam tu. Alhamdulillah. Kenapa tu? Mesti awak tengah fikir kan? Saya setuju. Saya rasa saya tak boleh nak kerja kat sini. Sebab saya dah dapat kerja lain dah. Saya minta maaf banyak-banyak, Cik. Saya pergi dulu. Klinik, Di? Kau sakit apa pula, Di? Semalam elok je aku tengok kau, Di. Aku cek kaki sikit. Alah, kau boleh pasal lah ni. Ni, kau cakap dengan bos, aku cuti ambil MC ni tau. Nanti aku beritahu bos. Kau tak risaulah, Di. Kau nak MC ke? Kau tak nak datang 2 tahun ke, Di? Bukan bos marah kau pun, Di. Kau kan BFF dengan dia, Di. Ni, dah lah tu. Dah kau balik Ni doktor sampai ni. Ada tapi hantu. Baik. Tu buat kerja apa tu? Banyak kerja awak belum siap ni. Tahu. Kerja bos lah ni. Madi mana?
Madi bos. Tadi dia baru je call saya bos. Dia cakap dia MC hari ni bos. Dia tak sihat. Dia MC, tak sihat. Sakit apa? Amboi bos, caringnya dia MC, tak sihat, sakit apa? Caringnya dekat Madi. Kalau saya keluar buat air pun kena tengking. Aduh, jangan banyak cakap. Sambung kerja. Saya potong gaji 25%. Jangan bos, jangan. Banyaknya 25%. Diskriminasi. Kena report ni kan. Tak nampak. Doktor, kaki saya ni sakit apa sebenarnya, doktor? Gout. Saya banyak makan seafood. Alergi? Ini bukan gaul. Nak kata saraf pun bukan. Tapi... habis tu sakit apa, doktor? Untuk penyakit awak ni, kalau awak jumpa mana-mana doktor pun, tak boleh nak tawar. Nak jumpa dukun pula. Habis tu macam ni, doktor? Macam ni. Saya bagi nombor telefon ni. Awak jumpa dia dengan alamat saya bagi ni. Dia akan selesaikan masalah ni. Awak kena pergi cepat tu. Nanti kan lagi teruk jadinya. Yelah, nanti saya telefon. Dekat sini awak jangan risau. Tak perlu bayar apa-apa. Free of charge. Itu ke, doktor? Baiklah, saya akan call nombor ni. Jumpa cepat ya, doktor. Ingat saya, doktor? Saya minta dulu. Assalamualaikum. Buat cepat tu Syaina. Awak? Awak nak pergi mana ni? Nak balik ke? Jom lah. Saya hantar awak balik nak? Tak apa. Saya boleh balik sendiri. Dah. Awak mesti kat sini orang jahat kan? Kita kan berjiran. Jiran kena tolong satu sama lain tau. Saya hantar balik jomlah awak. Ni, awak jangan risau. Kalau saya apa-apakan awak, awak call polis terus, tangkap saya kat rumah. Tapi kalau awak lari? Awak kejar saya. Ada saya main je. Lagipun, saya baru balik dari klinik ni. Doktor cakap, saya tak ada sakit apa-apa pun. Dia kata, saya kena jumpa seorang ni. Memanglah doktor tak boleh nak ubat awak. Kalau macam tu, awak teman saya lah. Lepas awak teman saya hantar awak terus balik. Saya janji, saya takkan buat apa kat awak. Lagipun saya tak tahu nak buat apa kat perempuan ni. Jom Aduh. Ini, awak. Tadi awak cakap ada benda peluk bagi saya. Apa benda tu, awak? Awak boleh nampak benda-benda gaib, Mana ada? Tadi awak cakap. Saya hentam je lah. Awak janji kan? Lepas saya teman awak pergi jumpa orang tu, awak hantar saya balik. Ya, saya janji. Kalau ikutkan betul ni alamat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rimau. Waalaikumsalam. Bini balik? Siapa yang balik? Memang dah ada kat sini. Dr. Budi kan? Dr. Budi itu adik saya. Saya ni abang dia. Orang panggil Abang Long Sudin. Gembar rupanya. Adik saya tu bidang lain. Saya bidang lain. Tapi kami ada satu misi yang sama. Untuk membuat orang yang sakit.
bagi perubatan ni adik-beradik ni conquer lah. Terima kasih ke? Bukan. Tapi dia ni yang cakap kaki saya. Aduh, apa ni awak? Cuba pula. Awak jangan risau. Saya tahu macam mana ubat sakit awak ni. Cuma dia degil sikit. Degil? Jadi betul kaki saya ni ada benda bukan-bukan ni? Syuk. Betul lah Manur, kaki saya dah ringan dah ni. Wan. Betul lah. Terima kasih Manur. Saya dah halau dah anak jin tu. Anak jin? Sama anak kalau atuk tadi. Tak gerak kaki sini. Bukan sekadar anak jin je. Banyak lagi saya dah hadap. Saya dah lawan. Yang saya tak jumpa lagi, alien. Alien ke astronaut dah jumpa tu. Bang Long, boleh saya tahu siapa yang pakai baju putih tadi tu? Aku dah agak dah. Itu pembantu saya. Ada orang gaji ya? Tak ada, okey. Ni awak. Tadi awak cakap awak boleh nampak perempuan baju putih lah. Siapa tu awak? Mana ada? Yang awak ni salah dengar kot. Awak hantar saya balik terus kan? Saya hantar awak terus lah. Ni awak. Terima kasih sebab teman saya jumpa berumur kembar tu. Nak apa pula tu ni? Tu. Kau suka item meeting hari ni, Di. Kau dengar aku, Di. Aku kan MC hari ni. Kau MC lah hari lain, Di. Mati aku, Di, kalau kau tak datang, Di. Kau kenalah cover aku, Di. Kata kawan, Di. Awak, saya minta maaf Saya tak dapat nak hantar awak balik awak. Saya kena masuk pejabat ni. Awak kata nak hantar saya balik? Betul lah kereta tinggi. Awak, sorry tau. Nipu, tadi kata nak hantar balik. Kenapa tiba-tiba you nak jumpa I ni? Tak boleh ke you tunggu lepas kerja? Alah, you ni ada benda mustahak nak bincang dengan you. Tapi I dah order I favourite you dulu. Minumlah dulu. I nak beli handbag. Handbag ni mahal sikit. Boleh tak you bagi I duit? Berapa you nak? RM10,000? Transfer ya? Kan senang. Kalau tak guna cara ni, mesti susah nak dapat RM1,000. Ratus-ratus je kau bagi. Okey, done.
Macam mana? Bila start kerja? Malas aku nak kerja tempat tu. Lah, kenapa? Gaji sikit Kau berniaga ke? Part time business, aku jual sambal. Tadi nak bagi tahu kau, tapi tak naklah ganggu mood kau kan. Suruh kau jual sambal dengan aku pula. Pandai kau cari duit Nak hidup, babe. Nak cari lelaki kaya. Seekor pun tak lekat lagi. Yang hadar je banyak. Kau ni. Dua pula di situ. Okey lah tu. Pandai buat sambal nampak muka macam tak pandai tapi pandai. Alah gurau je. Su. Anak mama ni nak pergi mana sayang? Su nak keluar. Ada orang nak jumpa Su. Keluar? Nak jumpa siapa? Su keluar dulu, Ma. Mana kakak? Kakak keluar. Dia kata keluar dengan kawan dia. Keluar gimana pula? Tak tahu. Kawan mana pula dia, Ma? Ya, Mama pun tak tahu. Mama telefon banyak kali dah tapi tak dapat-dapat. Tengok nak malam dah ni tapi tak boleh balik juga. Mana you pergi satu hari ni? Baru nak call. Dia call you balik. Kenapa ni? Kenapa? Mama tak cakap apa-apa ke? Kenapa? Beritahu apa? Pak, kakak keluar dari siang tadi tak boleh balik tau. Kami akan teruskan carian. Kalau ada apa berita, kami akan maklumkan. Terima kasih, Tuan. Tuan, tolong Tuan cari kakak saya tu. Masuk hari ni dah 8 hari tak boleh ni, Tuan. Lagipun kakak saya tu, dia bukan jenis normal, dia lembam, Tuan. Tolong, Tuan, InsyaAllah, kami akan usaha mencari Soraya. Terima kasih, Tuan. Sama-sama, kami beredar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua salah abang. Kalau abang tak tergila-gilakan perempuan tu, semua ni takkan jadilah. Ni, Ma. Dah tu, Ma. Nanti kita jumpalah kakak. Soraya dan Mama. Ma. Ma? Ma? Ma, kenapa, Ma? Perempuan tu. Perempuan mana, Ma? Perempuan tu jahat. Perempuan tu jahat. Perempuan mana ni, Ma?
Tolonglah pisahkan ayah dengan cara tu. Tolonglah. Perempuan tu jahat. Okey, Mak. Macam ni, Mak. Relax, Mak. Madi tahu Mama marahkan ayah sebab kakak hilang. Tapi, Mak, jangan macam ni, Mak. Ni, Madi janji Madi akan cek kakak sampai jumpa, Perempuan tu jahat. Okey. Perempuan tu jahat. Perempuan tu jahat. Okey, Mak. Perempuan tu jahat. Okey. Perempuan tu jahat. Okey. Hai, Wak. Ui, sampai malam awak menyapu. Patut bersih. Ni, Wak. Saya minta maaf lah. Pasal semalam, saya dah mungkin janji. Sepatutnya, saya hantar awak balik kan? Saya tak kisah pun. Yelah, saya kan memang suka balik sendiri. Kan? Okeylah ni. Apa pun terima kasih saya harap lepas ni awak dengan saya bolehlah jadi kawan. Ini kalau awak ada apa-apa masalah awak cakap dengan saya. Saya ni memang hobi saya suka tolong orang. Ini bukan jinak-jinak merpati ni. Apa yang datang tu lagi Jinak-jinak biawak. Aduh. Assalamualaikum. Aku nak tengok sedap sangat ke rempah ni sampai paksa-paksa aku beli. Orang tak nak beli tu, paksa-paksa pula. Stop! Kenapa kau suruh stop? Kau buang rempah tu? Rempah tu ada benda tak elok? Hah? Keluar! Kau ni pelaris kan? Kau keluar! Aku cakap keluar! Kau cakap dengan siapa, Aina? Apa kau buat ni? Kau ni tengah praktis jadi pelakon cerita hantu ke macam mana ni? Kau buat uji bakat Tak, sekarang ni kau boleh tak? Sebelum kau beli barang, kau tengoklah dulu benda tu bersih ke tak? Apa kau cakap ni? Rempah tu tak bersih ke? Sekarang macam ni, malam ni kita makan luar je lah. Jom. Aku lapar lah, jom. Alah, aku baru nak makan ikan goreng berempah. Okey. Kedai ni bersih. Bolehlah makan kat sini. Aina, kau ni kenapa? Kau dah jadi spy kedai makan ke macam mana? Kedai mana tak bersih, kedai mana tak sedap. Semua kau tahu. Mira, kalau aku bagi tahu kat kau,
boleh tak kau janji dengan aku kau tak beritahu dekat siapa-siapa? Mestilah. Aku ni kan kawan baik kau. Mestilah rahsia kau aku simpan baik-baik. OMG, jadi betul lah kau jadi spy kedai makan. Weh, pernah tak macam kedai makan ni kan dia bayar kau supaya kau viralkan kedai makan yang tak sedap? Tak. Bukan yang tu. Macam ni. Sebenarnya semua ni jadi lepas aku kemalangan hari tu. Bila berjumpa tak sengaja, terpana hati dah tersangkutlah pula. Tapi tak sangka pula ada cerita perkara caca marba. Namun bila bersama confirmlah boleh settle semua. Oh ini caca marba. Oh jadi huru hara. Oh tak perlu tunggu lama-lama. Sudahnya memang kita berdua. Jadi sekarang ni kau boleh nampak lah benda-benda gaib semua tu. Nampaknya aku salah orang ajak duduk sekali ni. Apa yang aku selalu nampak, sangka-sangka. Aku ni kalau boleh, aku tak nak tengok benda-benda tu. Kalau kau nak tahu kan, sebab itulah aku pindah kat Kuala Lumpur ni. Kesian kat bapak aku. Orang cakap anak dia ni dah gila lepas kemenangan hari tu. Faham. Lah, patutlah kau cakap ada benda yang tak elok dekat rempah yang aku beli tu. Kejap. Dekat sebelah aku, ada apa-apa ke? Hari tu kau beli rempah tu kat mana? Oh, sebenarnya siang tadi lepas aku post barang-barang tu, ada makcik ni dia jual rempah. Mula-mula aku tak nak beli pun sebab masa tu aku memang tak ada duit. Tapi kau tahu tak, ada kepatut makcik tu panggil aku sengkek. Tu yang aku terpaksa lah beli. Nak kejap nak. Ni. Belilah rempah makcik ni. Rempah makcik ni sedap tau. Resepi turun-temurun. Tak apalah makcik. Saya tak makan rempah-rempah ni. Saya allergic makcik. Alah, belilah satu. Tak cuba mana tahu. Orang lain kalau beli kan, dia nak beli lagi. Ni, apa? Resepi rahsia ni. Makcik, kan saya cakap saya tak nak. Lagipun, sekarang ni saya tak ada cash. Esok-esok lah saya beli. Lah, dah makcik suruh beli tu, beli je lah. Makcik dah lama, dah penat tau berdiri kat sini. Tak ada pun orang lalu. Kau seorang je lalu. Orang lain kalau makcik suruh beli tu, dia beli je. Susah sangat ke? Bolehlah saya beli satu. Satu berapa? RM5 je. Terima kasih, makcik. Susah, Itulah resepi rahsia dia. Ada pelaris kat dalam tu. Jadi siapa yang dah makan, mesti akan order lagi banyak daripada hari tu. Ish, seramlah aku. Tak sangka kan, wujud lagi orang-orang yang buat benda-benda kurafat macam ni. Taklah Mira. Aku ni kalau boleh, aku tak nak beritahu pun pasal tu. Tapi itulah, kalau aku diam, kesian pula dengan orang yang dah kena tu.
Sampai bila awak nak macam ni? Kalau awak tengok gambar tu pun takkan ada apa yang berubah. Saya tengok awak tu yang berubah. Semakin teruk keadaan awak tu. Saya ada benda nak bincang dengan awak ni. Saya ni lelaki. Saya tahu harta yang saya gunakan ni banyak harta awak. Tapi awak cubalah memahami naluri saya. Saya masih sihat. Masih kuat. Kalau dulu awak halang hubungan saya dengan Tiara, saya fahamlah. Tapi sekarang, awak dah tak mampu nak layan saya sebagai isteri lagi. Apa kata awak izinkan je saya kahwin dengan Tiara? Dah buat perangai dah. Suka hati awak lah. Awak bagi ke tak, saya tetap akan kahwin dengan dia. Awak jangan risau. Saya tetap akan jaga awak. Kau tak ada tempat lain ke nak rekod-rekod, nak cari-cari benda-benda ni semua? Alih-alih belakang rumah, alih-alih belakang rumah. Keluar sikit dari sini. Hei, Di. Itulah yang kau tak tahu, Di. Kawasan rumah kita ni pun dah cukup seram, Di. Apa nak pergi jauh-jauh? Itu semua kos, Di. Kos. Itulah kau. Aku cakap, kau ni YouTuber sengkek. Kau tak percaya. Kau marah. Aduh, ni. Cuba kau dengar cakap aku ni. Kau tiru dah YouTubers kat luar sana tu. Dia tak buatlah konten-konten macam ni. Yang dia buat apa? Bagi duit kat subscriber. Barulah banyak follower. Kau nak percaya? Ikut orang percayalah. Hei, Di. Nak senang kena susah dulu, Di. Kau tak pernah dengar ke pepatah tu, Di? Kau lain lah, Di. Kau lahir-lahir tu kaya. Tapi dah kaya pun, nak kaya pula. Tak faham aku dengan kau ni. Di, betul lah, Di, apa orang cakap, Di. Manusia tak pernah bersyukur, Di. Kau lah tu. Alah, banyak lah kau. Di, kau dengar tak apa yang aku dengar? Aku dengar. Kau dekat rekod apa? Kau tunggu lagi. Tahulah. Kalau Di. Okey, kembali lagi dalam Atu The Hantus Channel. Okey, jadi malam ni aku nak bagi korang dengar apa yang aku dengar. Ini pasti korang puas hati. Dengar betul-betul Kau tengok atas juga betul benda tu terbang ke atas ke apa? Betul dekat atas kan. Mira, kau dah lama ke tinggal kat sini? Lama tu taklah lama sangat, dalam 6 bulan. Oh, 6 bulan. Kenapa kau tinggal kat sini? Kenapa kau tanya Kawasan kita ni tak okey ke? Tak adalah. Tapi kan Mira, alangkah baiknya kalau aku boleh hidup macam dulu balik. Yalah, tak adalah aku boleh nampak benda-benda yang pelik-pelik ni. Dah lah aku nampak. Aku boleh tahu pula tu apa diorang buat. Kalaulah aku tak aksiden dulu, kan best. Babe, aku tahu kau mesti takut kan. Kalau aku jadi kau kan, aku pun ikut jadi hantu sekali. Yelah, mana boleh tahan bila orang lain tak nampak apa yang kita nampak. Alang-alang nak pergi nampak tu biarlah semua orang pun nampak, betul kan? Kat belakang tu banyak. Banyak apa? Hantu. Aku rasa lah kan, dekat belakang tu lah tempat orang buang benda-benda yang tak elok. Sebab tu aku nampak ada yang tengah jalan-jalan, tengah berlari. Keliaran lah kat belakang tu. What? Uish, kat belakang.
ke yang cakap ada makhluk halus lah apa benda semua tu? Rompaklah. Aku rasa lah kan dekat belakang tu lah tempat orang buang benda-benda yang tak elok. Tak. Salah, terlajak pula. Ni, Assalamualaikum. Mira. Ya. Cik Aina ada? Aina. Cakap aku tak ada. Cakap. Aina tak ada. Tadi bukan ada ke? Macam mana awak tahu yang dia ada tadi? Tak cakap tahu pun. Ni, betul ke dia keluar ni? Ni betul dia tak ada. Tapi jangan risau. Kejap lagi saya bagi tahu dia yang awak cari dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Aish. Aina, kenapa kau tak nak jumpa dia? Malas lah. Lah, korang ni dah berkenalan. Lain kali, kalau mamat tu datang, kau cakap je lah aku tak ada. Pelik kenapa tiba-tiba dia nak jumpa dengan kau? Lepas tu kan, tadi aku tengok muka dia macam tak sihat tau. Agaknya baru lepas kena kerja hantu kot. Kau ingat Mira? Kau jangan beritahu sesiapa pun pasal aku. Terutama sekali mamat dia. Ya, insyaAllah. Aku nak keluar kejap. Nak dating dengan Miu. Kau nak ikut? Dah kenapa pula aku nak ikut kau dating? Biar aku duduk rumah je kerja kosong. Elok sangatlah tu. Tapi nak makan apa-apa tak? Tak payahlah. Okeylah, aku pergi dulu. Awak dekat sini lagi? Alamak, awak boleh keluar. Orang tu Cik Aina. Kenapa saya tak boleh keluar pula? Dia ni. Kita cakap awak tak boleh keluar pun. Ini, Mira. Siap. Ni, Mira. Saya datang sini sebab saya nak sahkan something tau. Apa sah-sah ni? Awak nak nikah dengan dia ke? Nak? Apa awak ni? Saya nak tanya awak sikit ni. Ni, betul Cik Aina tu, dia boleh nampak benda-benda halus, benda-benda gaib. Alah, benda-benda mistik. Betul Macam mana awak tahu? Jadi betul lah dia boleh nampak benda macam tu. Betul, tapi... tak. Awak nak lepas cakap lah kau. Kalau tak, saya viral kan dia. Jangan viralkan. Nanti dia tahulah saya beritahu awak. Tahu pun takut. Lebih baik awak cakap dengan saya. Awak jangan risaulah. Apa awak cakap dengan saya ni? Dia simpan baik dalam poket saya. Janji tau. Janji jangan bagi tahu dekat dia yang awak dah tahu. Janji. Sebenarnya macam ni. Saya pun baru tahu pasal bakat semula jadi dia ni. Dulu tak macam ni tau. Tapi sejak dia aksiden, lepas tu dia koma 2 minggu. Lepas dia bangun daripada koma tu, barulah dia boleh nampak benda-benda yang gaib ni. Especially saka lah.